Parti Bersatu sekali lagi jadi tumpuan. Kali ini sebab Wan Saiful Wanjan dipecat dan Wan Ahmad Faisal digantung keahlian satu penggal. Keputusan ini diumumkan oleh Lembaga Disiplin Bersatu semalam selepas siasatan dalaman terhadap beberapa aduan yang diterima. Dalam kenyataan rasmi, Bersatu kata tindakan ini diambil sebab mereka melanggar fasal 9.1.4 dan Kod Etika Parti, termasuk perbuatan yang dianggap mencemar nama baik parti. Selain dua tokoh ni, 4 lagi ahli Bersatu turut dipecat, termasuk Ketua Bahagian Hang Tuah Jaya, Pengerang, Ipoh Timur dan Ampang. Semua mereka ada masa 14 hari untuk buat rayuan kepada Majlis Pimpinan Tertinggi. Tapi yang menarik, keputusan ini datang tak lama lepas Wan Saiful lantang kritik ke pimpinan partinya sendiri. Dia sebelum ni dakwa ada tekanan dalam parti dan siap beri amaran. Kalau terus ditekan, katanya rahsia jutaan mungkin akan terbongkar. Sementara tu, Wan Faisal, bekas Ketua Armada, digantung satu penggal yang bagi ramai pemerhati tanda ada konflik dalaman makin panas menjelang PRU atau pemilihan parti akan datang. Setakat ni tiada komen lanjut dari kedua-dua mereka, tapi ramai lihat tindakan ini macam isyarat Bersatu nak tunjuk ketegasan, tapi pada masa yang sama wujudkan bayangan perpecahan dalaman yang makin ketara. Korang rasa pemecatan dan penggantungan ni langkah bersih parti atau tanda Bersatu sebenarnya tengah bergolak dari dalam?